Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما صحيحا مستقيما اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وثبت قلوبنا على مذهبنا الشافعي وعلى مذهب أهل السنة والجماعة الأشاعرة والماتريدية اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك آمين 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 يا رب العالمين. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang Allah Ta'ala lah yang memberi taufik, beri hidayah dan taufikkan kita, yakni yang kita boleh mengerjakan ibadat tu. Itu maksud nama kata kita dapat taufik daripada Allah. Allah yang beri taufikkan kita. Mudah-mudahan kita sentiasa diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana tidak ada perkara harga mahal sekali bagi kita hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, iaitu bila kita dapat mengerjakan taat. Kita boleh mengerjakan taat tu, benda penting besar, harga mahal. Kadang-kadang kita manusia menyangka bahawa perkara mahal dia iaitu dia dapat harta, dapat milik harta yang banyak. Tu dia rasa lebih sekali. Kadang-kadang manusia je menganggapkan dia sihat tubuh badan tu merupakan satu perkara harga mahal. Itu panggil dia panggil tangkun tangmong tu. Dia panggil ada mungmong hak masing-masing. Tapi nak bagi kita letak hikmah besar sekali Allah Ta'ala menjadikan kita, iaitu untuk ibadat kepada Allah. Seperti mana yang kita biasa dengar orang baca ayat yang Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sadaqallahul azim. Maksudnya, dan tidak ku jadikan jin dan manusia melainkan hikmahnya supaya
mereka beribadat akan daku. Tu panggil hikmah besar. Hikmah yang paling besar menjadikan jiwa manusia harga besar kalinya beribadat. Itu kita duduk hari-hari, hendaklah kita sentiasa usaha sebanyak mungkin je panggil. Tong kerata rerun tu. Boleh jadi kuamai usaha nak cak tongkap kamu. Kuam kerata rerun, kuam usaha, kuam payayam. Boleh berlaku apa tu. Kena tok pau mai samkan.ในฐานะkitaเป็นบ่าวของอัลลอฮ์ Subhanahu wa taala. Program kita dia panggil. Program hidup kita. Kerongkan hidup kita ni. Kena jadi kerongkan kita ni gapo hak dijadi ibadat. Ada kira atau besar. Barulah dia nama kata kita ni tidak sia-sia dia panggil. Tidak sia-sia sebagai hamba Allah. Bila kita boleh melaksanakan perkara yang dibilai taat dan ibadat. Itulah. Kita kena tok nombor satunya bila kita dapat mengerjakan taat, dapat mengerjakan ibadat pada Allah Subhanahu wa taala. Itulah. Saya ayat mana taufik. Karena mana taufik at-taufiqu khalqu qudratit ta'ati fil 'abdi. Khalqu qudratit ta'ati fil 'abdi. Mana Allah menjadikan kuasa taat. Kuasa boleh mengerjakan taat pada seorang hamba tu. Allah menjadikan sifat kuasa di seorang hamba. Kuasa apa? Kuasa boleh mengerjakan taat. Itu taufik. Ani nak ya maha. Bakal kita di jenis milik harta milik apa ni nikmat harta dan nikmat tu ada zahat. Ada banyak harta atau tubuh ada zahat pun boleh jadi sebab bagi kita duduk sia-sia. Ataupun lebih teruk lagi dengan sehat kita, tubuh badan sehat, tak ada penyakit demam gagah. Sebaliknya kita sentiasa duduk dalam perkara sia-sia ataupun lebih lagi mengerjakan maksiat, perkara deraka dia panggil. Buat perkara yang dilarang oleh Allah tu panggil mengerja maksiat. Kita tak sihat tu. Baliknya kita nak ikut walau sehat, banyak sehat sikit pun kita boleh buat ibadat. Itu penting. Yang pihak kata ibadat ni kena syarat dia sehat. Mungkin kesuan deng. Dia bukan dah nak menjaga ibadat, dia kena orang yang banyak harta. Man masyai. Kuang sama nak kata ibadat. Bukan duduk di benda saat ni tak. Ambil tu. Yang kita Mohon kata ibadat tong mi upakop. Cin. Saat ni kita kena ke sehat yang tak dapat tu. Kerana Allah Ta'ala letak ibadat ni dia ada kanton dia. Cin kita juga teng semaya. Bila kita kecek semaya ni mana ibadat yang besar sekali dan sebuah ibadat tubuh badan. Kerana waktu badan kita ni kita tak ada kecek hal lain lah. Kita tak wakil lak-lak. Puteng cepokkan lemak. Kan ibadat lemak. Ibadat hak penting. Ya rupakan ibadat tubuh badan kita.
Hari-hari tak ada lebih pada ni, iaitu semaya 5 waktu jadi fardu. Iaitu pekat kita, kelas kita ni perkara yang pentingnya bila kita buat ibadat kakak-kakak.ถ้าเราจะไปทำงานสิ่งที่kitaต้องมีคืออะไรยานพาหนะรถราคือการว่าnak pergi kita sapa tempat ทำงานสำคัญพอมาถึงที่ทำงานสิ่งที่kita ทำงานก็คือ kita ต้องมีอุปกรณ์มีอุปกรณ์แล้ว kita kena มีความรู้เกี่ยวกับงานที่ kita nak buat tu. Tu panggil องค์ประกอบส่วนประกอบองค์ประกอบ panggil พวกทางองค์ประกอบที่จะบรรลุ untuk nak wisapa matlamat kerja satu kerja. Gitu juga kita kata semaya ibadat. Maka untuk nak boleh buat nak mengerjakan ibadat solat sudah tentu upakop samkannya kita kena tahu. Kita tong ru apa sakut dengan semaya. Kakak. Kira sabit dengan semaya ni berarti kita kena tahu. Kerana dari ibadat semaya ni dan ibadat-ibadat lain pun supaya ibadat tu tidak diterbilah, tak kira, mana tak pakai di segi syarak, di segi hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Sekiranya kita buat tu dengan tak reti, bukan buat dengan tahu dak. Tam doi apa? Dengan sumsi, sumha. Buat dengan tak ada reti dak, buat dengan tak tahu. Kita panggil buat dengan jahil. Bila buat dengan tak tahu, buat dengan tak reti, hanya buat dengan agama-agama, maka ibadat semaya itu pamanya tidak dikira sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ni rugilah kita. Habis itu duk sebut semua semaya. Bila kerja semaya ni upakop samkan. Lak tuarek samkan hari itu semaya ni ialah rukun semaya, kita kena tahu. Dalam masa kita buat ibadat semaya, rukun semaya lah. Jadi terpakok dalam hal ketika kita buat semaya. Tapi belum pada tu pun kita kena siap dah. Sebab samkan belum mendengar lama, kita ketang mi makolah. Iaitu perkara syarat-syarat jadi nak sah semaya, dipanggil ibadat semaya. Ada rukun semaya ni dia ada ketika kita masuk semaya dah. Itu mula di kita takbir tu, baru dia katakan masuk semaya mula situ. Gitu. Kalau belum tu kita kena prom, kena krup, kena cukup. Ubakop kena krup tuan. สิ่งที่kitaต้องมีก่อนลงมือทำ belum pada mengerjakan semaya. Iaitu kita sehat itu suci. Tengok. Syarat semaya ni suci diri kita daripada hadas kecil dan hadas besar. Itu dengan makna kita ada air semaya tu. Ada maya tu mana pada kita telah suci pada hadas kecil. Ataupun kalau kita ada apa namanya panggil berlaku perkara wajib semaya seperti kita berjunub, berarti kita telah mandi. Kita telah mandi. Kita mandi dah tu, camrak langkai kita dekat amnam tuเป็นการ membersihkan tubuh badan daripada perkara yang dipanggil hadas besar. Toma rangkai kita. Apa nama? Tubuh badan kita pula dan pakaian kita. Poin-poinnya. Tubuh badan kita dua perkara. Lain pada suci pada hadas kecil dan besar dah, suci pada najis yang tidak dimaafkan. Tu. Najis ni panggil perkara yang menegah.
Perkara jadi perkara yang menegah daripada sah semaya. Perkara kotor sisi syarak. Perkara yang dibilang benda kotor, benda cemar di sisi syarak yang menegahkan sah semaya. Itu dimaksud kata najis. Habis tu benda kakak kita. Najis tu, najis yang beda. Berarti kita kena sucikan najis. Suci pada najis. Yang tidak dimaafkan. Ia kena di situ. Suci daripada tubuh badan kita dan daripada pakaian. Kain baju kita hoduk pakai wak semaya itulah. Tu poin-poin samkan tak nak wayap. Benda kita Wadin kita kena jaga. Kerana benda penting-pentingnya. Kalau lain je benda tak ada bahaya. Masuk bagi tu. Tu syarat sah maya juga. Masuk bagi tu ni bukan kena cedem nama dah. Tu lah maka siapa masuk. Ku bukan duduk di kantor tim tua kita tau. Kalau sana kantor tim tua duduk kita dah. Hak kita kena usaha. Bersih daripada najis, bersih daripada hadas kecil dan besar. Lepas tu pakaian kita lain pada suci, pada najis dah. Juga dikatakan najis yang tidak dimaafkan. Pakai nak buat cuk semaya tu. Kita kena pakai najis yang benda suci pada najis pakaian kita. Apa pula pakaian kita tu yang menutup aurat, kena tutup, kena pokpit. អ្វីว่าក៏រងកាយส่วนที่ wajib ต้องปกปิดในขณะที่ semaya ในขณะที่ทำการละหมาดเห็นไหม kita kira kain baju ni dua perkara. 1. ต้องสะอาดปราศจาก najis. 2. เสื้อผ้าที่kitaใส่ต้องปกปิดส่วนที่เป็นเอารัตที่เป็นเอารัตในการละหมาด kalau riyate ต้องปกปิด ระหว่างหัวเข่าและสะดือtu dia panggil ma baina surrati warukbati. Dia panggil dia riyate wajib tutup ketika semaya hanya antara pusat dengan lutut. Habis tu kita pakai kain atas seluar tong nửaสะดือ ต้องปกปิดมิด berarti kita ไม่ต้องสวมเสื้อผ้า baju ไม่ต้องใส่เสื้อก็ได้ tapi luar kita atau kain kita kena rapat dengan punggung, dengan kulit kita. Tujuan mana? เหนือสะดือ ส่วนก็คือบริเวณหูเหนือสะดือ kena dikemas dekat cik. Pia tunduk, pia sujud, ia tak ada buka tergahung tak. Tu, dia kena jaga. Kalau seluar ke apa tu? Luar kita kena ยกสูงเหนือสะดือ หรือว่าต้องมิดบดปิด โดยเฉพาะเวลา kita ก้ม rokok dan เวลา kita sujud, takut duduk buka situ kok batal semaya kita. Betul. Okey? Kita kata apa? Di antara kita boleh tolongnya kita buh baju le seluar. Lepas tu tekok di baju kita kena kacing tu kerana dia menepati kata katuk takut buka oleh belakang. Tu no ya tu. Berketik kita ni pakai seluar ni kena rawang. Lebih pada pakai kain sarung. Sebab seluar ni dia cak kesok. Bila kita keluar dia cepat, bila kita kum sujud, luar kita mencak ia nak teluk. Ia nak kesok turun. Mi suan tamai perlu nampak. Itu kita pakai baju bos dalam tu plot thai. Pakai baju bos dalam. Bos dalam seluar. Kerana tong rawang pia kita kum. Dua-dua masa kita kum rokok dan sujud tu bima takut teluk tubik. Sebab bila tubik nampak punggung tu, dia panggil batas semaya kita. Nama kata buka aurat. Tu riyate tu. Riyate singho kita tong ramar rawang belum ada remkan lemak. ใส่เสื้อผ้าที่ปกปิดส่วนที่เป็นเอารัต ada beretino ia kena pokpit seluruh tubuh badan. Yuk win baina dia.
Dan ส่วนฝ่ามือเดียวtu ฝ่ามือและหลังมือตั้งแต่หัวข้อมือdia. Berarti tangan tu ketika sembahyang dia panggil tempat tak wajib tutup. Muka dan tangan. Lain pada tu tina wajib kena pokpit katuk bisuti tubuh. Tak ada kira oleh bawah ni kena katuk juga balik tapak kaki. Ada buaya atas tu. Dia ke wajib tutup ส่วนบน ส่วนข้างและส่วนบน ส่วนล่างtak wajib tutup. ส่วนล่างmah tak wajib tutup. Betul kan kita pakai kain sarung je. Dia katuk di tepi. Elektrik tepi dengan atas. Di bawah tak nampak. Mana orang atas, tak wajib tutup di bawah. Maksudnya, tutup masa sembahyang. Ada betina tak, tutup tubuh kena katuk lebih. Ni. Nuri kita pitan ramah rawang. Dia kita pakai cuk sembahyang. Ikutlah cuk gapo pun asalkan suci. Syarat je dah. Suci pada najis. Najis tidak dimaafkan. Bukan kodah suci, bukan kena pokpit. Suanti wajib tong pit. Kena tutup aurat dalam sembahyang kita. Ni no ya lekakah. Nak sembahyang tu kena prom ตั้งแต่ก่อนเริ่มการละหมาด Bukan mai duk ทำเฉพาะสิ่งที่อยู่ในขณะละหมาดนี่ kenaระมัดระวังรุกุdah. Bukan syarat saat ni kena ke atau tutup aurat saat ni, misal saat ni, cuci saat ni kena ke telot. Nui sudah. Tong pokbit, tong bersuci apa ni ada suci badan hadas kecil hadas besar, suci badan najis. ตั้งแต่เริ่มsembahyang sampai จบ sembahyang. Mana dia kena ada. Benar kena เตรียมพร้อมก่อนการละหมาด Tapi bila kita sembahyang,สิ่งที่kita จะมีเพิ่ม iaitu rukun sembahyang. Rukun sembahyang ni, yang mula diri sembahyang duduk di rukun tu. Itu mula mana? Mula di kebir. Bila kata sembahyang ni lagi tak kebir, ยังไม่ถือว่าเริ่มการละหมาด Maksudnya เริ่มของการละหมาด mula di คำว่า Allahu Akbar kebir itu. Itu di sembahyang mula di kebir. Kalau tak ada kebir, tak ada sembahyang lagi. Rukun sembahyang ia duduk dalam mula di kebir. Mula di kebir itu maksudnya rukun dah. Kebir. Cuma ya kebir ni Kelimah Allahu Akbar. Ya ada syarat ya pula. Berarti kata kecek maheret mai mana tapi nak kebir ni you kena diri dah mai fardu. Karena syarat nak sah kebir ni kena ti jeun terung. Dia panggil jeun terung. Bila kata qiyam bahasa Arab, balik bahasa Melayu berdiri betul. Ya kena kata makna terung. Habis tu betul ni makna betul tulang belakang lagi tak sebut. Betul tulang belakang. Sekodah kita kuasa. Tu dia panggil. Lepas tu ni mata semata-mata rukun sembahyang kita kena reti hak cepat dia dah. Kata maya tu maya jemaah. Tu rekek pula. Masuk syarat sah jemaah. Syarat nak sah jemaah mai tu kita jadi makmum ke kita tongยืน ตำแหน่งยืน kita. Mana ตั้งแต่ขณะ kita nak kebir tu kita kena duduk tepat we kena dah. Bukan kata kebir set lah kau kena dah dah. ตำแหน่ง kita duduk tu kena tuk tong dah. Rawang makmum dengan imam. Tengok. Imam, bila kita sembahyang sore ketika ke hak sentuh kita. Bila kita mai Jumaat dia ada ketika pun pula dia panggil syurutul iqtida ataupun dia panggil syurutul jamaah. Syarat nak wisah jemaah. Mana syarat balik nak sah jadi imam, jadi makmum. Makmum nak jadi makmum kena tak kena tu kena reti syarat. Betul kalau kita reti rukun sembahyang saja. Nak kena hati kita sembahyang jemaah tapi ke reti rukun sembahyang. Sedekah
ketika akan Jumaat tak reti. Tak pakar tu. Tak sah kanun nak kira kena reti. Bila jadi tanak makmum, tong dulu kata kita nak tanak makmum ni kena tam tua be ana. Tengok ya. Mana tu ibadat ni. Ya ada kod ketika dia hak catin. Bila kita ya tu hasmaya ni. Hak kita 2 hari deh. Kalau main muah semua ke wela. Kerang kalau main sore pun 5 kali. Tak ada lebih dah, tak ada kuih dah tu. Tengok. Bila kata ibadat ni, kalau mau tanya kau lain kita boleh ada ruh. Boleh ada kita tak tahu laik mana tapi hasmaya ni sungsung tahu laik. Kita ru laik. Kerana apa? Kerana benda tu patibat macam ni. Sing ti sampai macam. Kita jom ru alai mak kuah. Laik kuah. Kerana benda wak semua sam-sam. Begitu kalau dia buat dengan tak reti ni tak noyak kena dah. Benda buat semua tapi tak reti menjangai. Kita bawa mutu bawa kereta ke kalau bawa nanti mendu rasa tak lancar kot dah. Dia cepat kita biasa dah bawa mutu ada gia. Pas mutu baru-baru ni tak ada gia siap. Gagik dah gagik. Kita panggil gagik. Gagik mana? Anak buah tak kena. Kita gagik. Kita biasa bawa mutu gia. Datang mana pulang mutu tak ada gia. Dia nak break. Dia nak pulang mak tu sibuk pulang pacai gigit gia thai gia duk mana. Dia atau kita jut tu ya mana tu sing hok kita guna hok kita cai nasi macam wang kita kung mai kung me awak gereja kita ataupun upakorn hok kita cai cai ki cai kap kita ni kereta motor kita ni neno di sud kita tong ru dia. Kita tak tahu kok duk lepas duk lok dia. Naik motor tak ada minyak ke lena kering ke brek putus ke tu bahaya benar. Bahaya. Bahaya di kita dia bahaya motor kereta. Habis tu kita cek semua dia. Tu sewa koncat start motor start kereta ni. Kita kena besak minyak. Tu pemana besak tayar ada kedok bocor ke angin hai. Kena, muka kita yakin kata kalau pergi dengan tak ada minyak ni, tak hidup mula. Ataupun ada sikit, tak ada siapa pak hijau. Kita kanggun dah. Dewa, bila kita tengah tu wan ni, kita miความพร้อม ตั้งแต่อยู่ที่บ้าน kita rem duduk rumah kita prom bak kita tengok. Sing rek kita du nak kapal kita sepai mai tu. Kung mai kung me kalau kalau kok ya ada kale ada pogedok dalam lebih ya tu. Kalau kerja ke apa kerja di Necang. Dua di Necang dia kakak dia di tempat kerja ni tau. Dia ke motong dia ke motong. ถามว่าเกมมอตอนนี้เตรียมพร้อมเมื่อไหร่เตรียมพร้อมตั้งแต่เมื่อคืนเยอะซอฟีซ่าได้dia asal boleh jalan deh tu tak ada mana boleh dia buat mutu dia asal visa boleh kan atau pergi siapa pak motor bana asal visa udah peketik dah okey prom nak ทำงาน ni kan nak motor ni je buat asal visa jak di rumah semalam dia sipir siap ada baik mana tu nak bagi pak motor ya tak siap dah tapi tak ada kita buat si pembai betul siapa pak motor berapa esak dah ni no ya tu พอkita ทำงานทุกวันถามว่า kita รู้ใช่ไหม kita พร้อมอย่าเหรอรู้แล้วก็พร้อมอะไรที่จำเป็นต้องพาไปอะไรที่จำเป็นต้องมีitu buat gitu tapi ถามว่า kalau kita semaya ทุกวันทุกวันจะรู้จริงไหมรู้ครบไหมเขาตัวสำคัญ
kerana kita pergi buat kerja, pergi buat motor tak ada buat pisah. Oh, apa tepat nak toreh tak leh tu. Nak pusing mutu klip baik bisa deh. Hemai mesti biarlah. Mana kita nampak lah kata tamai dah ataupun bisa patok. Buat jalan ke dah. Klip atau tak gitu berhenti motor. Hemai men handphone tanta kata sehingga kita buat atas dunia ni bila dia kat kong ke apa dia tak cukup dia nampak tengok kata tak boleh buat gapo tu bagi tu lah kita kartun dah gitu kan tak boleh motong bisa patok adapun tak boleh motong kerana pisah lupa rumah nak kelembik tak ada jauh bakal gitu bakal menebah majok buat gedak itu benda nampak lalu kata kita rugi hari tu wilayah lama ni hemai sehingga kita bokprong nekan lama มื่อ kitaไม่รู้เรื่อง tak cukup tahu tak cukup รู้ไม่ครบเครื่องอยู่ panggil ไม่ครบเครื่องเรื่องการละหมาดความรู้ kita ไม่ครบเครื่อง tak tahu ketika ni bagi pula kita nampak lalu tak nampak sing tu tamai kita rugi ke apa kita dia main handphone hok kerja tadi nampak lalu tak mata gini dia lupa pisah ataupun pisah kita bawa tu nak tupu atau hok patok nampak lalu ibadat semaya ni tak nampak mongไม่เห็นไม่เคยรู้สึกอะไร kenapa kerana ความพร้อม kita มันไม่ใช่อุปกรณ์kita lagi motong pisah คืออุปกรณ์สำคัญtak buat bajet tak apa lagi buat pisah motong ni jabi rokok tak buat tak apa kerana motong tak ada nisab rokok สำคัญคือpisah เห็นไหม สิ่ง kita พร้อมคือ pisah แต่เวลา kita ทำละหมาดนี่ความหมายก็mana tu สิ่งที่ kita ต้องพร้อมคือ kita ต้องรู้ kita ต้องมีความรู้เกี่ยวกับการทำละหมาดที่ถูกต้องนะitu เท่ากับอุปกรณ์dah berarti kita tak tahu bang kita tak buat bakal tak cukup dewa hari tu walaupun nampak zahir kita semaya tapi จริงๆแล้วมันไม่ใช่เพราะการละหมาดวันนั้นถือว่าเป็นโมฆะ sebab kitaขาดkitaขาดอะไรบางอย่างบางสิ่งบางอย่างmana tak cukup syarat tak cukup gapo hok sabit dengan semaya tu hari tu kita kad raidah kita tak semaya panggil tapi tak puasa gitu moga kita semaya hemai dia tu kalau kita เปรียบเทียบการทำงาน kita buat atas dunia ni dengan buat ibadat kita tak รู้สึกเสียดายแล้วก็เสียเวลาขาดทุนsakut dengan kerja ada tu กี่ยวกับอาชีพการงาน kita takเห็น lepas tu rasa sedih duka cita bila kita tak ada kerja hari satu hari tu kita butuh kerja nak buat jadi kerana upakar punah แต่ในขณะเดียวกัน kita duduk semaya 5 kali sehari ni aduh sebab tak nampak tengok tu kita tak ada rasaไม่ได้รู้สึกหวงไม่ได้รู้สึกเสียดายกับผมไม่ได้ทำด้วยไม่adaระมัดระวังกับผมkerana สิ่งที่ kita ขาดtu มันไม่ได้ทำให้ kita nampak dak betul itu ni perkara yang kita buat tak boleh nak beza orang reti orang tahu ada dia nampak serupa pada zahir sedangkan hakikatnya syarat sah syarat betul syarat kena tu ibadat ni duk ditahu duk ditahu buat reti lepas tu buat kena ni tak ada oyak ni duk oyak tu เกี่ยวกับการละหมาดสิ่งสำคัญgapo ni kata wari kita sebut tahu bentuk tu tak dah rukun semaya bila kita semaya gitu pokok สำคัญ gitu kita ต้องรู้แล้วก็ทำให้ถูกต้องคือ rukun semaya
kita maklum bahasanya bila sebut atas rukun sembahyang itulah perkara perkara hok jadi diri sembahyang tu. Perkara hok jadi diri sembahyang tu. Perkara hok berbuat atas mai duduk di rukun tu. Tu mana rukun? Kata kita bila rukun. Yang pertama golek kita sebut niat. Ni. Bila kita nak sembahyang, kita kena niat, we kena. Tu. Maksud niat kena ni kena we cukup. Syarat bagi sah niat. Kita bila mai fardu, bila kata sembahyang fardu, nak we sah sembahyang fardu, syarat ia kena cukup niat we kena 3 perkara. Itu dan masa kita sembahyang kita kena ada ialah niat aku sembahyang fardu zuhur. Tu. Dia panggil 3 tu, qasar, ta'arud, ta'yin. Aku sembahyang dia panggil qasar. Fardu dia panggil ta'arud tu. Kita tak kerti nama tu tak apa. Cukup ya. We tahu kata 3 perkara ni cukup dah. Aku sembahyang fardu zuhur. Aku sembahyang fardu asar. Tu syarat sah sembahyang jangan noi sam jang tu ada niat dalam hati kita masa kita kebir tu. Barulah niat kita tu sah. Ada ayat niat sah ya tu. Pagi ke niat ni kena ketika mana? Dalam kebir Allahu akbar. Dalam ketika kita kata mulut Allahu akbar. Sebab kebir ni bukan duduk di hati, dia duduk di mulut. Lapar. Lapar kita kata tu duduk di mulut. Rukun qauli Allahu akbar. Dan kena dia kan sehingga kita tong mi dalam hati kita dia panggil niat. Mana kena mai masa tu lah. Masa kebir kat masa niat kewila dia kan. Duk ne pandai apa ni? Pandai nanti kita kata Allahu akbar. Dalam tu nak pergi niat belum tu tak boleh. Tak pakai. Niat lepas tu pun tak ada. Tu kata niat ti camping tong. Mine kana ti kita kelau Allahu akbar. Ketika duk kebir itulah kena ada niat. Hati kita ingat nak aku sembahyang fardu zuhur. Tu. Sembahyang fardu zuhur. Tu. Aku sembahyang fardu zuhur. Tu. Atau mudah-mudah. Banyak kasar-kasar. Kakak niat ni kena tak depan kena reti. Sebab kita masa nak sembahyang ni kebir tu tak ada royak payah mana. Kelimah kata tu kita royak dia mudah reti. Pas mana belaka budak di mana kata Allahu akbar. Kalau kita kena ramat-rawang ke niat kita tu. Mana jaku ada tu. Kalau lebih dah tu sunat lah kau dah. Mana lebih dah tu? Kata 4 rakaat. Kerana Allah Ta'ala. Tu sunat tu. Niat lah tu ingat tu sunat. Adapun niat makmum. Boleh kita niat tak wajib niat lah kebir. Sudah kebir niat makmum tu boleh. Niat tu benar tak dapat tidak kena ada ketika kebir sana. Aku sembahyang fardu zuhur. Aku sembahyang fardu kena cukup. Kalau kata kalian niat aku sembahyang zuhur, tak ada. Aku sembahyang zuhur, tak sah. Kena tak sah zuhur dah. Kerana kita tak ada fardu tu, tak sah tu. Dia jadi sunat. Asalnya kalau niat lagu tu dia panggil mai sunat tu. Aku sembahyang zuhur qabliyah, boleh. Mai zuhur belum zuhur tu qabliyah ataupun ba'diyah selepas. Bila kita tak ada ingat fardu, dia jadi ni jadi sunat ingat atau nomat. Ni tak nak jam tu niat. Jam tu thiwa bila kita niat ni, hai kita mancai kat thuk tong 100%. Ingat dah, mai 5 waktu hak fardu
Memang capai makmum imam. Kena niat wi cukup sekokeh 3 ni. Kerana hak wajibnya 3 ni, hak lain dah tu sunat. Aku semaya fardu subuh. Aku semaya fardu. Tak payah ada kekah. Tak ada buh sahaja, tak ada kena sahaja lah. Kerana buh tak ada apa, sahaja aku semaya. Ya, tak nak pendek. Hak mana hak boleh kurang, kita kurang. Wi cukup tu, upah samkan tu. Sudah tu, maksudnya niat makmum wajib tapi tak wajib lekebe. Jadi boleh kita ingat kataku makmum lepas kebe dah. Cukup. Ada betul email, dia tak ada wajib mula dah. Dia tak niat jadi email pun tak apa dia. Sah kita turut dia. Tapi dia tak ada boleh pahala jemaah. Kita ni sebab jadi makmum ni wajib kena ada niat jadi makmum. Cuma tak wajib niat dalam takbir. Wajibnya 3 tu. Aku semaya fardu zuhur. Tapi kalau semaya jemaah, ada pun semaya jemaah ni dah. Riatai. Kerana pak kita ni main mak riatai ya. Muka wajib tadi ya. Fardu ain. Reti kita mak. Jadi orang semaya mak ni. Kena reti tu. Kata reti ni tak kena yak kena dah. Umur 60 70 dah. Niat tak kena lagi. Nak ikan niat tak kena girong dia mana weh. Gua tak ada biar mai adu pun, tak ada mai riak mai apa kita semai tak kena ni ada mai riak ke tak ada. Mai tak kena ni ada ke hatta baisik siapa rumah ke dak. Watamu ni cai medai. Hak dia nanti le tu kafai. Kafai ke hatta baisik. Nama bulan marin pakai habis 1000 bulan dulu tu 900 ya. Naik 100. Kita hen mai. Hen phok bisik dia ceng ma. Teh hak kita lemak ni mi khai sung baisik ma mai. Mi khai ceng ma mai ho 5 waktu bulan marin ke. Allah, 30 wan tu hak kenanya 3 hari ya. Misalnya. Kalau situ tuk cai nenau ni. แต่ปัญหาคือไม่มีใครแจ้งเรานี่วิธีกิจคุณระมัดระวังเป็นพิเศษต้องรู้จริงแล้วก็ต้องทำให้ถูกจริงkadang-kadang kita wak tak tahu dah tapi wak tak kena pelana saya tu dia panggil makna nama rawang ustaz ni duk jam 7 niat ni hari ni duk jam je kali dah nak jam semua dah dia tak ada ikut belakang duk jam kat depan ni buku niat ni dia panggil buku hak tonton tu ada pun maya jemaah hak tu wajib niat makmum dalam kebir lah tu imam pun juga wajib niat dalam kebir Allah aku semaya fardu Jumaat makmum makmum niat le kebir tu wajib tak niat le kebir tak sah jemaah kita ni ada mi pun tak konด้วยในกรณีในมัสยิด tu orang semaya ada ke 40 คนรวมกับตัวอิหมัมแล้วก็40 คน tu orang ในพื้นที่belakangคนในพื้นที่ถ้าเกิดว่า ada สักคนที่ semaya tak ada niat tak kena Agua ni jadi jawabnya tak sah habis sutis sejid hak ni ni kata semacik dalam sangkum semacik dalam Korea tu dia cak jubek tu kai tu man tak leh ni kata ni kata maya Jumaat so ni ที่ kita ทำสัปดาห์ละครั้งวันศุกร์แต่แต่อะไรแต่คณะวิจุกุ40 คนtu di kena berlaku dia cakap kita kalau putih kan niat berarti kalau lah 40 orang saat ni ada seorang tak ada niat tak ada niat makmum ya tak usah kata kok lain autonan ni dia tujuh lain tak ada cek lagi ni baca Fatihah kena gedak rokok betul gedak sujud molek gedak tak ada cek lagi tu cek di niat so ya kita เริ่มต้นกันละหมาดแม้แต่การนิยะก็ผิดแล้ว
Sedangkan limaak gitu 40 orang mai tapi tak pakai seorang habuk. Kan no? Sebab มีอยู่คนหนึ่งที่ทำผิดทำไม่ถูกต้องผิดกติกา Ni tak kira yang ni hak seorang kalau hak ramai lagi. Dia tengokว่า ya ada 40 orang tapi 3 orang tak ada kena cara. ขณะคนเดียวก็ยังเป็นโมฆะผิดพลาดคนเดียวก็เป็นโมฆะปะ kalau lebih dah tu tak kena tanya. Tapi kalau ramai tak apa, ya mak kuasa 40 คน Ya lebih pada 40 แสดงว่าถ้าคนที่ผิดorangผิดagama มันเนี่ย orang kena tu banyak ครบ40 คนขึ้นไป yangน้อย40 คน orang niat kena baca kena 40 orang mai maaf tu sah tapi hak salah tu tak sah seorang diaเรียกว่าอย่าผิดอย่าเป็นโมฆะคนเดียวเพราะในยุมอฮาริตุtu คนที่ทำถูกต้องมีถึง40 คนอย่างน้อย40 คนหรือว่า orang hak tak mana hak nak lebih daripada 40 juga ada tak kena ke jadi mokat seorang dia lah คือไม่มีผลต่อส่วนรวมlah seorang dia tak pakai tak pakai seorang ada kita thamla orang lain tak lah ni tak biasa ya masa tu baca kita di sejik kok kapung-kapung kata เป็นไปได้ไหมว่าวิสัยtu เป็นไปได้ไหม hari maaf ni untuk email je boleh cek tak makmu dia ni duduk tangga nanti masuk dia di pagi lah ลองสัมภาษณ์ทีละคนเลย tanya kata hama tidak ge cara nak sah semaya Jumaat kita ni ya Jumaat dah tak Jumaat lah bukan Jumaat ni Jumaat ni wajib Jumaat Setelah bila cukup 40 orang ke tak? Email. Bila orang makmum dia ในหมู่บ้าน dia ครบ40 คนไหมที่รู้จริงที่รู้ถูกต้องแล้วก็ทำถูกต้องเอาล่ะมีหมู่บ้านไหนเขาทำไหมไม่แน่ใจtapi mos tak ada uak ke dia panggil baik tu dah dia takให้มั่นใจจริงเดี๋ยวก็ต้องสัมภาษณ์สวยๆtengok เรื่องใหญ่แต่มันดูทำไม่ดูเหมือนกับทำเรื่องเล็กเนี่ย ada bersama tu dah สัมภาษณ์orang nak masuk hijau dia สอบข้อเขียนผ่านแล้วก็ต้องสอบสัมภาษณ์ต่อสัมภาษณ์dia tengok mana yang boleh royak tengok kita tu เห็นไหมผ่านไม่ผ่านอยู่ที่การสอบสัมภาษณ์แต่ว่าแค่ผ่านสอบข้อเขียนยังรับรองไม่ได้ก็ต้องยังมีสิทธิ์เข้าทำงานอันนั้นเกี่ยวกับอาชีพการงานที่kitaทำบนโลกดุนยาแต่กะละหมาดkitaนี่kitaทำบนโลกดุนยาแต่มันจะมีผลทัพอาเคราะห์ถามว่าkitaมีการตรวจสอบละเอียดตามวันเนาะนี่ประเด็นที่คงไม่มีใครคุยแบบนี้นะtak ada tu email tak adaแบบนี้เด้tak sini buat beradanya buat view ให้ kita ถ้า kita ถ้าเป็นแบบนั้นจริงๆ kita รู้สึกยังไงkita pandai dosa kita tapi orang hidup mai kali kita 40 orang tu ก็คือมาเสี่ยง kalau kena tempat มีคนน้อยมันเสี่ยงจริงๆ Pak ramai pun siang juga tapi pasal sebaik cakap orang ramai reti lebih dapat 40 ก็ถือว่ารอดนี่tak duk jam cepat kan niat ni saja ni weh hari ni ya tu niat tu kena kedok biar mayai maak tu kalau mayai 5 hari tu lain pada maak diaเป็นโมฆะseorang dia je คือไม่มีผลต่อคนอื่นแต่มายามะนี่kita ทำผิดแต่ทำให้คนอื่นก็เป็นโมฆะปล่อยเป็นโมฆะไปด้วยเพราะมะนี่คณะครบ40 คนอย่างน้อยคณะถูกต้อง40 คนtu orang kampung orang tempat teh
Kita orang luar mai duk tupai semaya ni dia demo tak pakai siapa kita kami pun juga. Kita mai kampung demo lalu jalan lah kita nak pergi goro nak pergi nak kong. Apa tengok jalan mau mai mak kita naik mai tupai kampung demo. Ada kita tak wajib mak. Kita orang siapa. Kena ya tu. Dia tak boleh bilang dengan kita ni. Tengok kita reti crop tuan. Nak bilang 40 tak boleh dengan kita ni. Tapi balik kita nak pakai juga kena tupai hok demo. Kampung tu orang reti cukup 40 orang. Kita tupai semaya. Kau tahu kita lucu. Sah semaya kita sekali demo ramai. Sebab di kampung tu orang reti semaya kena cukup 40 orang. Yang noi sisip pun. Berarti kita tupai semaya Jumaat sah siapa kita. Kita hidup semaya tepat hak tak kena ke. Apa tak cukup kok kita pun tak sah. Balik tak reti kena pun, kita reti pun. No ya tu. Ibadat lemak Jumaat ni. Tuk kontong. Tuk kontong rapi syok mana tu. Bukan hidup kat di tahta email seorang tu. Ni. Mai dah. Niat kena cukup 4 perkara. Berarti kena ada wajib niat makmum dan niat imam di dalam takbir. Allahu akbar. Aku semaya fardu Jumaat makmum. Kata imam, aku semaya fardu Jumaat imam. Hari ni start kecek sore ni habis duk gale boleh pergi furak-furak ni. Aku tak ada hari ni. Ya ada turak. Dekat sore boleh pergi dah. Pergi cepat padin petrong le ni. Nak pergi laik. Kau juti wa tak nak royak laik tak kau. Long laik ya. Tak nak pergi kasar-kasar tak kau royak sikit. Mana lah. Tapi tak bimbing lah. Bimbing tu je takut royak kasar-kasar tu yo main. Takut bimbing takut. Kita apa nak halusi nak ajar tu ibadat semaya ni. Ibadat lain pun serupa lah. Cuma nak ajar tu mekalamat sing kita tong tham thuk wan. Krang laวันละ5 เวลา เรียกว่าkitaต้องมีความรู้และต้องรู้จริงทำให้ถูกต้องจริงเรียกว่าต้องระมัดระวังมากกว่าสิ่งอื่นการทำงาน kita boleh cuti deh hari ni tak tegar bila demek abun lagi wis sekolah lagi pagi jauh halo ya ke warna kita minta line ni we kan tak tegar ke kepala ni demek ni semaya ada kira demek tak demek lagi tu duk nyawaคือมันจะลาไม่ได้จะหยุดไม่ได้ถามว่า kita có thâm thục kalamat ni ada cok jeng kata orang awak kena ni orang segar je orang demam awak tak kena tak apa ada dia tak ada ketika tu dia cakap ผ่อนตรงที่บางส่วนที่ผ่อนได้เช่น orang tak agak diri nyata boleh mana ถึงขั้นที่ว่าไม่ไหวจริงๆ bukan tergeduk dia cakap awak lolok tak agak kan ni tak bolehไม่ผ่านเห็นไหมแล้วya tu hoya anulumนะก็มีหลายอย่าง hoya anulum hoya syarak anulum เช่นกาลามะนี่พูดถึงว่าถ้ากาลามะนี่ ya anulum ke apa tak nak ya benda sebesar dua perkara anulum kalau kita mai jadi makmum kita acakไม่ต้องอ่านฟาติฮะห์ก็ได้เมื่อ kita อยู่ในฐานะ makmum masbuk ni kena ngaji suku dah ni dia depan lagi Pak Ding wako ni ni kalau pun tu kan niat makan mana suatu duk syarat ke muafiq masbuk ni tak lagi dah kita mai muah ni tak ada bila jadi makmum ni kayak jadi imam tak apa tak ada muafiq masbuk bila kita mai muah pap ni mesti put ถึงการนิยะยังไม่จบเท่าไหร่ยังไม่จบยังไม่บริบูรณ์ยังไม่ปิดคอร์สแล้วhubung hai muah makmum masbuk muafiq nanti mula no ya tu miไม่มากสิ่งฮะอนุโลมเช่นเมื่อกี้ bila jadi makmum ที่ไม่ต้องอ่านฟาติฮะห์ ialah makmum ที่ชื่อว่า makmum masbuk
Pas tanak masbuk lagu ano, ya guru dia muapik nanti kita khawakan walang lekan. Keจะบอกว่ามีเหมือนกันตรงที่อนุโลมไม่ถือว่าไม่ต้องอ่านก็ได้มายังkita sah ถึงตอนนั้น bila jadi makmum masbuk เท่านั้น lain pada makmum masbuk wajib Fatihah ไม่มียกเว้น tak ada ยกเว้น so lagi hok kata boleh ยกเว้น boleh anulum คือเมื่อ kita ไม่สามารถยืนได้ kerana syarat wajib diri ni hok jadi rukun semaya ni cepat semaya fardu ya wah semaya hok fardu hok 5 waktu sehari. Adapun semaya sunat ya tak ada jadi wajib, tak ada rukun diri. Kita cekak di pindak maya nyata, maya sunat boleh. Maya tarawih maya apa sunat aja tu. Malah dia lah ni dia nyata. Gue gagah. Walaupun gagah ya anu ya nang dai. เพราะเวลาละหมาดสุนัตya ไม่ถือว่า diri ni ไม่ใช่รุกน tak jadi rukun wajib bagi orang semaya mak sunat dak. Tu tu ya benar bang คือ ya อนุโลมมีไม่มาก ส่วนใหญ่maksudnya ketika ที่ไม่อนุโลมนะไปต่อ nya ada niat maya lain pada Jumaat cukup 3 perkara aku semaya fardu subuh, aku semaya fardu zuhur, aku semaya fardu asar. Tu payah lah. Ku apa? Ku semaya. Tak boleh. Nak san-san sapanam kita tak sibuk lah. Gaduh nak gimana tak ada pahalanya dia tu. Aku semaya. Tu kepanggil ten sapanam kita. Niat tu. Tak nak usali pun tak apa weh. Gok usali tu mulut deh halapa. Pas kita bukan kecek erat. Ke ada niat kecek erat, niat erat usali. Tu niat dah dipanggil apa niat. ความหมายniatก็มาจากคำว่า usalli fardhu zuhri 4 rakaatin. Ya panjang pi. Pak kebiyo pak rakaat. Berarti 4 rakaat tu bukan wajib niat. Wajib 3 ni aku semai fardhu zuhur. Cukup. Dan makmum niat lepas kebir niat lepas kebir. Mai tong pai kakak nak buka tu pun molek. Tapi yang nói Tuhan kata kita cukup 3 perkara tu tua. ถือว่าถูกต้องแล้วก็ใช้ได้ส่วนการนี้มะมุงนี่สามารถ kita ยกmai ni lepas kebi biar duk doa wa iftitah biar duk baca titah baca Fatihah belum ada takmir rokok kita kena niat kata makmum lah baru betul boleh rokok kata niat gak kita turut dia batal kita batal sebab apa kita bukan mak tak ada niat makmum baru duk turut dia semuaคือ kita tong ada ingat niat kena niat cetana kita tu mai mak wajib niat makmum le kebir ti imam pun niat mau imam le kebir mai mak mai mak wajib ทั้ง 2 คนอิหม่ามและมะมุม wajib apa? Wajib niat makmum dalam kebir. Niat imam pun wajib niat dalam kebir. Cepat semaya Jumaat. Ni mana tak ada goyak ni 2 perkara lah. Rukun semaya lek syarat sah jemaah.คือไปพร้อมกัน Gi dua-dua. Muka kita ni peketik kita ke kita ronarong ke ronarong wak maya jemaah boleh kita wi jamaah jemaah tapi kena reti lah ni doyak nak reti ni reti dah tak reti dah tak ada duk boseh tak ada dukคือไม่ได้อิจฉาคนที่รู้แล้วแล้วก็ไม่ได้หวงtak duk jujur tak dukห่วงก็ห่วงคนที่ไม่รู้แล้วรู้เคยรู้แต่อย่าลืมหาเห็นไหมรู้แล้วแต่ก็อย่าลืมหาเห็นไหมatau kitaก็tak payah cak ทบทวนตักเตือน biar takut lupa hak demo biasa reti dah tak ada nak pergi duduk demo kerana kita kita tak ada bimbing dia tak ada bimbing mana
sai kita, saudara kita, perwak kita, hang makan minum tak ada bimbang, dia mau buat kerja pandai, habis duit pada kita banyak lagi, dia mau dai-dai mak kuat kita to dengan pen hมื่น pen sen. Kita ไม่ต้องไปหัวเรื่องอาหารการกินเรื่องเงินทองของเพื่อนกิโตของญาติกิโตเพราะปกติแล้วสิ่งเหล่านั้นเราจะสามารถหาเองได้โดยไม่ต้องมีใครแนะนำอยากมีเงินกิโตก็ทำงานได้เงินกิโตก็ซื้ออาหารกินซื้อของอะไรที่เราชอบซื้อเสื้อผ้ามาใส่คือมันไม่ใช่เรื่องที่อยู่ปลายหยกคือกิโตtak ada bimeที่อยู่อาศัยdia mau buat rumah lah ตอนนี้คือเรื่องแบบนั้น kita tak ada bime lah, tak ada bime. Kalau kita ada bime nya ni รื่องอิบาดะห์ iaitu kita ต้องตักเตือนให้มากที่สุดคือตักเตือนเกี่ยวกับการทำอิบาดะห์ Kerana kalau atas dunia tu orang tidur atas danga, diaไม่มีบ้านมีแต่กระท่อมคนนี้มีบ้านใหญ่บ้านสวยราคาแพงมีรถใช้มีพอdia sekat atas dunia tu ya. Dia tak ada jadi haram. Duduk rumah dangan ni haram, duduk rumah molek tak haram ada. Pun mikir kat haram halal. Ke haram halal ke kat reda kita dai ma tu ya. Mu buat rumah ni ambil duit mana haram? Duit haram ke duit halal? Tu สำคัญมันไม่ใช่ประเด็นตรงที่ว่าต้องเป็นบ้านใหญ่บ้านเล็กต้องบ้านแพงบ้านสวยเด้อมันไม่ใช่ประเด็นสำคัญที่จะมาจะมาบีเมtak ada kena กังวลเรื่องนั้น kita กังวลคืออิบาดะห์ kita ทำตอนเนี้ยสามารถที่จะคือมันจะมีราคาไหมในอาคิเราะห์ nanti หลังจาก kita หลังจาก kita habis nyawa okey ibadat kita buat ni kau selamat selamat pokpong kita selamat dia panggil pun boleh bela kita ke dak di akhirat nanti hak tu kita ต้องกังวลมากกว่าอย่างอื่นกังวลมากกว่าการหาสมบัติกังวลมากกว่าการทำงานหาเงินคือการอิบาดะห์โดยเฉพาะtak kalamพูดถึงการละหมาดนี่habis tu duk nen kenapa benda kita bime sekali dah apa kita bime kawan anak kita ke bime เพื่อน kita ke bime เรื่อง gapo hakik demai anakku sayang kita lagu mana we demo sihat dak we balik tanya tu deh hello ว่าไงครับสบายดีไหมkita ก็ถามแค่นั้นแหละ kita เคยถามไหม hello ว่าไงครับละหมาดถูกต้องไหมเราtanya dahว่าไงเว้ย kena saya เป็นห่วง demo kena takut semaya tak kena lah niat mana dah ke ni tak silap ayat dah ni kita ไม่ถามหรอกเวลา kita hello lah ni โทรศัพท์ duk tak ke apa dah บายดีไหมมีเงินใช้ไหมเดี๋ยวจะส่งเงินให้นะ ada tak tak tanya tu kita tanyaคือการtanya ก็ประมาณนั้นแหละเรื่องการกินเรื่องสุขภาพประมาณนั้นแหละถามว่า kita เคยถามไหมdemo duk semaya hari ni kena gedak niat demo pandai gedak mai sore tu kita tak ada tanya anak tu dah ทำไมtak tanya ก็ kita แค่คิดว่าเดี๋ยวคงรู้หรอกอย่าฟังนี้ kita คิดเอง kita คิดเองปกติ kita ก็คือเวลา kita ทักทายงานเพื่อนงานพี่น้อง kita ก็ถามเรื่องเจ็บป่วยนี่แหละเรื่องเจ็บป่วยเรื่องเงินทองนี่แหละtak ada tanya hal lain deh ada yang mai demo mai lagi weh mai subuh di mai ke dah boleh dia mak pok tanya anak deh kalau kawan boris ni masa pun tak tanya katanya lagu tu dak satu mula tak akid dah dak sahรู้สึกว่า demo นี่ดูก้าวไกลเรื่องส่วนตัว kita อย่ามองไปเป็นเรื่องส่วนตัวเสียแล้วคราวนี้tak ada ayat dah ใช่มันเรื่องส่วนตัว buat produk goyak demo hal semaya niat tak niat ikut demo lah tak boleh buat itu lah tak boleh buat ikut demo lah kita ต้องkita kena bime dia kat ibadat kerana dia gini berarti ngai-ngai kata bila seorang tu dia buat ibadat tak kena nama kata dia
Kata kita semaya. Ya semaya tak kena. Hukumnya tak jadi semaya. Kita buat peraden. เมื่อคนนั้นทำการละหมาดไม่ถูกต้องการละหมาดที่เราทำนั้นเป็นโมฆะก็โยมีค่าเท่ากับคนที่ทิ้งการละหมาดตาริกุศลorang tinggal semaya. Yo ni semaya tapi tak ada kena. Yo ni bakal dicakap sari pagelak tak ada padu rebe tak be. Tapi kon ni masuk waktu maya semua tapi tak kena kalau tak kena. Baca Fatihah kena, ada tempat tak kena. Bo tak kena ถือว่ามายะเป็นโมฆะถามว่าคนที่มายะไม่ถูกต้องกับคนที่ไม่ละหมาดแต่แรกนี้มันต่างกันไหมตระจะตอบยังไงเวลาคลิกบัญชีtu baik mari bila cek ibadat semaya yo ni kosong yo ni kosong tu ถือว่า kosong tak ada wak langsung yo ni wak tapi kosong juga เห็นไหมผลออกมามีค่าเท่ากันการละหมาดไม่ถูกต้องกับการไม่ละหมาดเลยเพราะว่าการละหมาดไม่ถูกต้องมีค่าเท่ากับไม่ละหมาดนั่นแหละkira suk keniksa ini tu ni dia pandai lah aku keniksa dah no ya tu ni habis tu lepas kita ni Padinต่อไปกันจะบอกว่า bila orang tinggal semaya dia panggil apa orang tu buat benda mungkar dia buat benda dosa dah tu dia tinggal semaya orang fasik dia panggil orang tinggal semaya ni waktu panggil orang fasik orang buat dosa besar panggil fasik pas tinggal semaya hukum dia fasik dosa besar panggil dia hukum dia berat tinggal semaya ni siapa kena bunuh hukum dia gaya duduk bawah meter gaya selai lah kita deploy เฉยๆไม่ได้เนาะอย่าต้องเบื่อhukum semaya kata dah kita baca tarikus solah dan kita pekoh dia sebut dari nama orang ya tarikus solati orang yang tinggal semaya apakah hukum baca gilah tak ada orang banyak gini tu kalau sayaบอกว่าเมื่อ orang tinggal semaya หรือ orang ni semaya tapi tak kena dia panggil dia ni duduk dalam perkara salahไปต่อเมื่อ orang ว่า benda salah kita จะดูโดยไม่ตักเตือนนั้นได้ไหมบอกว่าไม่ได้ก็ถือว่าเป็นบาปนี่ปัญหาเนี่ย kalau kita duduk low tak ada boleh dosa kita tak apa bila kita tahu orang tu buat benda mungkar wajib kita cegah Nabi kata kena Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi wa illam yastati' fa bilisanihi wa illam yastati' fa biqalbihi wa dhalika ad'aful iman. Tengok. Tak ya ada banyaknya tak ingat ke? Mujuk ingat oniso. Kemapuk kata geno boleh kita kena duk royak asmaya, royak yang bahai badak kena. Kerana saat ni lah. Supaya kita tengok orang buat benda jahat tu lah. Tengok dia tu duduk judi, dia tu duduk minum arak. Tahu kita agama hukum wajib lari. Wajib tu sebagai wajib fardu kifayah dah. Tiga benda mungkar ni. Kita pinang kita. Jawab Muslim lah kita tengok orang agama lain pun dia buat benda jahat. Kita tak boleh reda tu. Mereka belah lah. Tak boleh buat belah ya. Hati kita tak ada reda belah. Kita tak boleh reda. Dia benda jahat ni tak ada macam cepat sama pinang Muslim saja. Orang tak senang dia tengok dia buat benda maksiat. Tahu kita tujuan kita ke mana? Kita tong benci. Macam kita kena benci benda maksiat. Sama ada benda tu dilakukan sama Muslim ataupun orang asing. Kerja kau cakap kata kita lari benda maksiat ni cepat pinang Muslim dah. Tak ada view pun. Dia tengok benda muka kita kena lari tu pada ini kita. Pada hari atau kita duk goyak ibadat amal apa nak pergi kena kerana kita tak boleh reda.
kitaจะไปยินยอมไม่ได้เมื่อเห็นคนที่ทำละหมาดผิดทำไม่ถูกต้องกฎกติกา kita จะไปยินยอมไม่ได้เพราะถ้า kita ยินยอมก็เท่ากับว่า kita buat maksiat เองเห็นไหม kita reda kita duduk lok kita kena tengok buat benda mungkar pada maknanya kita sendiri buat benda mungkar wal ayazabillah. Ni paden ni paden kita wi pahal kata kabik babo ustaz tok guru duk ngepek duk royak kan ada saning lah มันเป็นหน้าที่ของเราเป็นหน้าที่ของคนที่เห็นคนที่รู้เห็น dengan รู้เด้ความหมายมันรออามิงกุมมุงการอนtu รออา tu bahasa makna betul คือมองเห็นด้วยตาเปล่าคืออะไรที่ kita เห็นแต่ความหมายรออาตรงนั้น bukan makna เห็น dengan ตาแต่ความหมาย makna รู้Ro'a makna alima. Oh ni baca sarah hadis kita. Tak ingat dah duk mana sarah hadis. Ingat kikik tu. Berarti kalau kita tahu ingat tak ada tengok pun tahu. Wajib tegah juga. Marra'a minkum. Bukan mana ต้องเห็นต่อหน้าต่อตาบ่าวwajib tegah. Wajib ham ไม่ใช่ kalau nampak bahawa wajib hari kita jagi 4-5 waktu tu dah. Kita tak pergi kita tahu dia. Tahu tu wajib juga. Cuma tepat ingat no hitung tu jadi wajib sebagai wajib fardu kifayah. Maknanya dalam kelum nan ada orang tegah dosa orang lucu dosa orang lain. Habis tu dia tegah ni mak kau juti. Duk di koda. Kita sama lari dengan tangan mana dengan kekuasaan. Kita tak ada dengan sehat je nak sehat. Ku mentang lamdakตั้งแต่dia ada tiga kelas. Lari dengan tangan, dengan mulut, yang ni nasihat tu lah. Lepas tu oleh hati tiga tu. Tak boleh keluar dah tiga tu. Oleh hati ni Nabi kata nak. Zalika adhaful iman. Atau kama kau tak ingat. Fazake wazalika. Dan begitu itu ialah. Orang yang lari dengan hati. Tak ada bunyi royak pun tak. Lari dengan tangan pun tak. Lari dengan hati je tu Nabi kata duk le kelas mana tu อยู่ชั้นไหนชั้นสุดท้ายชั้น3เขาตัวบางทีอัลลอฮฟุลอีมานถือว่าเป็นผู้ที่มีอีมานที่อ่อนแอมากๆอัลลอฮ์ซาลิกะอัลลอฮฟุลอีมานคนที่มีอีมานอ่อนแอมากๆก็คือเห็นอะไรวะมุงกัดเยอะๆ lari oleh hati no ya tu hati ni gena-gena pun kena ada sok mod dah walau kita kuasa lari dengan tangan dengan mulut pun hati kena ada sok mod dah sebab tu situ yang kita yo macam hati ทั้งนั้นเลย ya timbul pada hati belaka ni saat ni ya semaya dah gena pas kau ni sekarang bawa kita cak baik kita nak pergi redhaไม่ได้ฮะแร่ kita hidup redha tengok ke mai tak kena hare kita ni duk lok panggil ploy malah ngaji sangat dia tak sudah kan tak boleh hare kita redha tengok ke mai tak kena tu hare mana dosa kita hidup redha duk lok ke mai tak kena tu ni gua itu kau tak kecek semaya dah takut binok Pak Den bila orang mai tak kena tu panggil benda mungkar dah tu. Buat benda salah. Sebab semaya wajib. Bila tak kena jadi haram dah ke? Betul. Mai tak kena wayah mula. Kita kecek mula. Kalau yang batalkan semaya itu bit dua. Batal semaya dia terung. Yang dua batal baca tu tengok ni. Kalau batal baca ni semaya tak batal tapi wajib John wajib ulang klik mula. Itu panggil batal bacaan. Panhanya bila batal bacaan tak ada tuang klik mula, dia paito. ตอนนั้นมันจะลามไปถึง batas semaya. Tengok nak. Terus ngaji agak apa ni hasmaya dahไม่ได้นอกประเด็นนะตอนนี้เวลาก็เหลืออีกประมาณไม่ใช่ประมาณเลย2 นาที ตะนี้เยตะนี้ลามบะนี่
41 benar 43 dah. Oh, malah tak percaya dah je kita ni. Tu buat lama je kita ni. Tengok ni. Kecek sorang pun boleh tak? Ada kecek sorang dah ni. Semua ada gu. Gu je boleh relax sikit. Ni tak apa sorang pun tengok. Seje 2 je sama dah je. Mulut tak ada kering ni. Begitu duduk lepas teduh. Bak sejuk kan ni. Duduk lepas ni. Kadu pak panas ke. Hirup air tadi dah ni. Ingat deh pada hari ni. Kita cawilah coba kuat lah. Kita kalau jam reng niat. Tak habis lagi tu. Tak habis lagi reng niat kas maya ni. Time so lagi deh. Wela sudah sungguh lah. Nanti sudah. Time so lagi biar kita semaya kosa. Maya kosa ni. Lu tahu ke apa weh? Ni. Pak hai orang hot chop hot jale. Konti chop musafir. Tak ada apa. Tujuh musafir tak ada arah. Musafir haruh tu deh. Musafir haruh. Gi musafir perkara yang di. Ia tu bukan mak siap. Perangai ke. Kita semaya. Jamak. Tak ada apa jamak tu. Kosa. Mai kosa ni kena ada niat dalam kebe kok. Jadi kita mai zuhur nak buat 2 rakaat je panggil mai kosa. Biar kebe kena niat ada dalam kebe niat kata kosa. Gini. Mai zuhur misalnya, aku semaya fardu zuhur 2 rakaat tak apa dah. Kita niat 2 rakaat dia panggil kosa. 2 bangku jom, dia cai 2. Aku semaya betul zuhur kosa 2 rakaat. Tu lebih dah. Pilih mana so tak apa dah. Tu panggil geduk kuap 2 perkara. 2 rakaat mana kosa dah tu. Niat tu kosa ataupun niat 2 rakaat. Kan nanti lama maya 4 rakaat nak kosa tu kena ada niat dalam ketika takbir ni. Hari ni ceput cepat arati. Bila kebe ke niat arai bang bila lamaต้องเกิดขึ้นในขณะที่ทำการตะกบีเท่านั้น Dewa kata niat letu semai kita tak sah. Berarti kita semai kosa kena ada niat kosa masa kebe tu. Kata niat kosa dalam kebe kena buat pak. Tu imam kosa tak ada apa. Kita turut boleh dia. Kita mai pak rakaat nak turut tu imam buat 2 rakaat boleh. Yo kosa, yo niat kosa, yo boleh buat 2. Kita tak ada niatnya terlupa. Muka tak biasa mana. Biasa lama kali. Semua tu buat gitu, ikut segitu ya. Hari ni dengar tak seroyak tak. Tak sah. Boleh percaya ke tak? Kita tanya babo lain tu lah. Dia tak harap, tak serak. Orang rajin maya kosa tu weh. Niat dak le kebe tu. Aku semaya fardu zuhur kosar. Aku semaya fardu asar 2 rakaat. Tu boleh tukar tu lah. Niat kosa kata 2 rakaat tu bunyi apa lak ya. Tu noyak tu biar kebe kena cukup crop tuan niat lau ni. Ada pun jamak kita ada niat le kebe jamak ni. Dia tak syarat le kebe, jamak tak gedeng je, syarat le mai je. Kita jamak niat jamak tu kena ada le mai je, jamak tak gedeng je, jamak tak akhir tak ada niat le mai je, niat le waktu. Tu noyak tu tak ada jemput tu cepat. Hok niat le kebe gapo kata. Hari ni 3 perkara. Semai nombor tu lah pada Jumaat, niat lek kebe cukup 3 perkara. Aku semai betul zuhur. Mai Jumaat tambah satu lagi. Makmum ataupun imam tu kena ada niat lek kebe. La sudani mai kosa. Bila tu mai kosa, niat kosa kena ada masa kebe. Allahu akbar. Aku semaya fardu zuhur 2 rakaat. Tu tak apa dah tu. Mai kosa tu. Dosa lagi be tak tahu. Niat iadah, mai iadah pun niat le kebe kok. Mai muadah ni kita jangan dua mana tu. Be tahu bukan mesti hok tak buat tak tahu tak apa, buat be tahu tak ada salah. Nanti yang mulalah hari ni jamak dia. Hok pun kalau mati kita sampai jam. Mai le waktu lain pada Jumaat. Semaya Jumaat dan maya kosa. Ni hono ya tu sing ti kitaต้องรู้เวลาละหมาดคือเวลาตะกะเบต้องนิยะให้ถูกต้องแล้วก็ต้องนิยะ
dalam kebin ni. Hok tak 3 perkara ni. Semaya 5 waktu, semaya Jumaat, Allah sud semaya qasar. Nak uti dah. Nak uti dah. Fadilah. Insya-Allah. Kita mai to walang. Kita cama putរឿងke apa? เรื่องกันtakbir, lepas kita nak reke apa ni? Kita cak pergi sekali. Royak rukun mai sekali ngabak mooh dah. Hak tadi tu ya niat. Niat mai sore dan niat mai mooh. Tu reke dah tu. Mari kita kecek kali. Royak rukun serta dengan royak syarat sah. Syarat sah mooh. Pergi sekali dah. Kalau mai sore lagu ni. Kalau mai jadi makmum jadi takmir lagu ni. Insya-Allah. Royak mula hubung. Hari ni tak nak uti banyak tu dulu. Semoga apa hak disampaikan tadi sebagai peringatan, pinkan tub tuanป้องกัน takutลืม. Nombor satunya ustaz bagi peringatan diri sendiri di samping tu peringat bagi saudara-saudara kita yang sedang mengikuti radio At-Tarkiyah ataupun sedang mengikuti Face At-Tarkiyah. Dan ya ada YouTube ada. Lah ni boleh tengok lah YouTube boleh. Kena buka At-Tarkiyah radio lah. Radio nak tahu tak itu. Deh. Lah ni ada. YouTube ada. Ada buat live show ni. Mitang YouTube let Face. Let radio ni sama-sama dah. 3 jalan masya-Allah. Mudah-mudahan jadi manfaat kita sama-sama dan masuk dalam ibadah kita hari ini. Tak ada siap. Moga tidak disiap oleh Allah SWT. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.